Assalamualaikum semua. Inilah dia rumah rakit kiswah 2 ya. InsyaAllah pada malam 1/8 ni, masuk malam 2/8, kita akan buat satu vlog lah bagaimana kita memancing. Tu tengok tu, dengan tetamu kita, Sifu Abel ya. Dan Nazim samping kau buat live ya. Kita tengok apa dia hasil pada malam ni. Kan sisik ke udang ke, kita tengok ya. Kami sekeluarga pada malam ni di rumah rakit tidur sini sebab nak meraihkan. Tu Abang Faiz. Tu dia Abang Faiz yang akan berangkat ke Mesir seminggu 2 lagi. Jadi ini kita kata apa, momen terakhir kita dengan Abang Faiz sebelum Abang Faiz berangkat ke Mesir. Ya Faiz? Ya? Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kening-kening naik tu. Okey. Go. Set pertama kita. Apakah itu? Kejap lagi kita jual ya. Pelet. Ke udang? Udang ke? Udang ke? Biasa tuan-tuan. Nampak menyalakan Ustaz Ahmad. Nyam-nyam. Layan sangat. Tu apa ni? Ini satu penipuan. Astaghfirullahaladzim. Aduh, lucut. Cacing. Aduhai. Kita nak ikan Abang Faiz ya, nak pergi Mesir. Wow, sedapnya Abang Faiz makan. Tu kakak. Wow, cantik ni kakak. Mami pun tu sikit. Tu sikit. Mami. Okey, Mehmet Adil, the keeper boy. Tamu undangan kita, Abel. Nazil, best friendnya. Kakak Dijah. Wow. Kak Dijah. Okey, harap kita strike sekejap lagi ya, untuk disajikan kepada tuan-tuan perempuan semua. Selamat datang semua ke Rumah Rakit Kiswah. Makin salam, dia tengok live awak ni. Apa pula? Aduh. Apa tu? Tak sempat baca. Besar. Joga. Alhamdulillah. Jaga. Masuk. Alhamdulillah. Ni nama ikan juga ya, sahabat-sahabat. Jangan lupa beli di bag kuning. Tunjuk. Yang gambar kena tunjuk buaya. Tunjuk. Itu ikan juara besar juga Abang dapat. Abang ni naik juara hari tu. Same Okey. Okey, kamu makan. Sama makan. Alhamdulillah. Kita strike offline pula, off record. Okey, alhamdulillah. Lambang apa ni? Nazim? Ngerak oi. Lampang sungai ataupun lampang ori dia panggil ya. Kontang. Betul. Tu ya. Ini hasil kita punya pellet ya. Tak tipu ya, memang kita guna pellet tu. Okey. Siapa nak guna pellet boleh tengok di beg kuning tu, Black Flash Sale. Harga biasa RM15 tu jual RM12 saja malam ni. Ada 2 ekor dah juga kita. Habis air tumpah kan. Lah, aduhai. Suasana pagi.
yang pasang. Oh ada. Ada. Ada tak? Angkut siap. Tarik belah sana lagi. Itu tadi. Angkut ke? Tarik belah ni. Benda pulak depan. Waduh. Yang kunci dalam video tu. Macam mana ni? Alah. Angkut pula. Ada? Anak susu. Alhamdulillah. Okey, well. Kalau kamu install dah, susah pakai handphone. Install feature. Ada. Yang apakah itu? Tarik ke tepi. Oh. Oh itu ke? Adalah juga. Tu yang masuk je. Masuk je. Kamu pakai umpan pula. Semua orang tengah kemas-kemas. Orang penggulung dah nak balik ni. Dia kemas eh. Okay, kita dah balik pada rumah Angkit ya. Tak banyak nak shot yang menarik kali ni. Sebab letih saya mesej nombor je. Okay, Be, tunjuk Be. Pasir kita. Tak ni sangat. 2 ekor juga. Anak tenggalan 2 ekor. Anak tengah 2 ekor. Tu dia hasil. Banyak. Tengah kecil tu lah. Oh, dia yang kecil. Tenggalan. Tu apa lampan Jawa ke? Hah? Ni apa? Jawa ke? Apa ni? Tahu. Susuarus ke? Tahu. Apa ni? Oh, Pelik, ni. Oh, Lampan lampan kuning. Jawa. Lampan panjang. Apa? Lampan lampan Jawa. Pun takut kamu tanya dalam grup tu. 2 ekor macam tu ya? Dia kau dah. Ni 3 ekor. Satu. Okay lah komen. Tu kan Jorah. Jora. Ni yang kita doang. Tanda A. Ni. Tu dia ikan dia. Apa tu? Dia takat gambar nanti. Susun kat atas ni. Tak gambar. Ni jatuh tu kan tag pun. Susun sini. Dia takat gambar hasil hari ni. Adalah sikit. Jora 2 ekor. Susun tu takat gambar. Ikan macam lampan Jawa lah. Penggalan. Kepiat. Orang panggil kepiat tu lain lah. Ni tau ni. Kepiat. Tengok ikan kepiat. Lampan kunyit.
Sekarang pun temperah ke? Temperah. Oh, nampak kunyit. ekor je. Laif. Laif. Ikan ais. Ni ya? Jodoh tu mana terlekat lah. Melekat. Okey, inilah dia hasil kita hari ni. Malam tadi. Apa lagi tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ekor. Tu dah dia. Nampak air nampak menang sikit. Air nampak menang sikit. Itu banyak sampah tak? Banyak sampah tak? Oh, banyak sampah. Air naik sikit lagi. Keruh ekor. Okey. Itulah saja. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Pondok Zawiyah Kiswah di Kampung Ceruk, Syabudin, Temerloh. Nombor mutalik khas Wakaf Pahang anda tu tengok gambar. Yang tu pula Yang Amat Mulia Tengku Amin menyerahkan CJ pelantikan pada 25 Februari di Kuantan. Tu pula pagar dan pintu gerbang dah siap hasil wakaf hokma. Dan ni pula tempat gua tunjuk tu nak menyiapkan surau Pondok Zawiyah. Projek ni anda dalam portal Wakaf Pahang. Dapat potongan cukai hasil. Sila ke bayar.